Seronok lihat keluarga, sahabat andai dan anak-anak muda pulang daripada menunaikan haji. Ini adalah cara kita memanipulasi kos haji dengan emas. Ada yang kata kos haji ni semakin mahal, tetapi jika diukur dengan emas, ceritanya berbeza. Tahun 1998, kos haji sekitar RM8,000, perlukan sekitar 297 gram. Tahun 2011, kos haji telah pun meningkat kepada 9,900. Ini bermakna kita perlukan sekitar 148 gram emas. Pada tahun 2023, kos haji telah pun meningkat kepada 15,900. Berjumlah sekitar 55 gram emas. Pada tahun 26, iaitu tahun ini, kos haji meningkat kepada 23,500. Tahukah anda, kita hanya perlukan 9 dinar sahaja. Jelas ataupun tidak, walaupun kos dalam ringgit semakin meningkat, jumlah emas yang diperlukan semakin berkurang. Sebab itu, orang yang simpan emas untuk dana haji lebih tenang. Siapa yang simpan duit rasa makin jauh bila kos meningkat. Tetapi siapa yang simpan emas, kenaikan harga emas lindungi kuasa beli simpanan mereka. Masalah sebenar bukan kos semakin mahal, tetapi duit kita semakin hilang nilainya. Anda lebih tenang simpan dana haji dalam bentuk emas ataupun dalam bentuk duit. Siapa yang perlu simpan emas ni? Anda yang ingin tunaikan haji tanpa rasa tekanan. Untuk mulakan tabungan emas, hubungi saya, save dan like video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.